So hari ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok bentuk soalan yang lain sikit, tapi dia sebenarnya simple je. Okay, jom kita tengok apa benda tu. Okay. So soalan macam ni dia cakap apa? Dia cakap prove that apa benda ni besar ni sama dengan sec x ni secant So dia cakap prove that 1 minus sin x over 2 cos x plus cos x over 2 minus 2 sin x equals to sec x. Sebenarnya orang nampak macam ni orang terus akan lari lah. Tapi tak apa, kita santai, kita steady boh. So kita buat apa? Kita solve lah sama-sama. Jom. Okay. So tips untuk soalan proving ni, sebab proving ni ramai orang akan takut lah. What do you need to do? Okay, you need to make sure your left hand side kiri ni akan sama dengan kanan ni. Okay, you tengok mana yang you rasa macam pelik ataupun macam banyak. Ni ya kan, ni nampak macam asal banyak sangat ni. Ni satu betul je. So kita akan make sure yang banyak ni yang pelik ni akan equals to this one, which is yang sini apa? This is the left hand side. Okay, so kita akan buat apa? Kita akan tulis macam ni So left hand side kita LHS tu left hand side jangan tanya apa benda tu pula. Okay, left hand side. So we will write it apa dia. So kita akan make sure yang tu akan sama dengan right hand side. That is our goal. 1 minus sin x. So kita nak tukar ni jadi sec x. Pening kan? Okay, tak apa, kita buat sama-sama, insyaAllah boleh. Okay, so 2 cos x pluskan dengan cos x over 2 minus 2 sin x. Okay, so you might nampak ada benda yang kita boleh buat. Kita boleh edit something, which is apa? Okay, tengok yang bawah ni. Ini kita boleh factorize betul. Jadi apa? Kita boleh factorize dia jadi 2, lepas tu bracket apa? 1 macam ni. Sorry, macam ni. So 2 bracket 1 minus sin x. Gitu. So tengok balik. Then apa nak buat? Okay, ni kita factorize, yang lain tak boleh buat apa, so biar. Okay, then apa nak buat? Okay, nampak? Ini dah ada 2, ini ada 2 kat bawah. Okay, cun. Ini cos x, ini 1 minus sin x. So apa kita nak buat? Kita akan samakan denominator. Ini tak ada 1 minus sin x, ini tak ada cos x. So kita akan darab each other dengan yang diorang tak cukup, which is ini akan darab dengan cos x. Gitulah bro, macam ni je. Kanan pula, kiri ni akan darab dengan 1 minus sin x 1 minus sin x. Darab dengan 1 minus sin x. Yang kanan ni pula, ni yang patutnya darab dengan cos x. Gitu. Santai je. Tu je. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu nak darab lah. So akan jadi apa? So saya akan bawa ni ke bawah. Dia akan jadi bawah ni, kita boleh satukan dia semua. Dia jadi apa? Ni akan jadi 2 cos x. Dah darab dengan 1 minus sin x. 1 minus sin x. Ini nak kembangkan ke? Okay, sabar dulu. Okay, so then yang kanan ni pun akan jadi sama 2 cos x, sebab dah sama, dah darab 1 minus sin x. 1 minus sin x. Okay, apa kita nak buat? Atas ni cos x darab cos x dapat apa? If you cakap tak tahu, jangan a darab a dapat apa? Dapat a squared kan? So cos x darab cos x dapat cos squared x lah. Kita tulis dia memang macam ni tau. Gitu. Okay, 1 minus sin x darab 1 minus sin x apa? Dapat 1 minus sin x squared So nak tulis macam ni. So jadi macam ni lah. Gitu sahaja. Okay, lepas tu nak buat apa? Ini kan dah sama. Dia macam 2/3 tambah 4/3. You buat apa? You akan buat bawah ni sama, 2 tambah 4 betul. Samalah kes dengan ni. Ini cuma nampak macam pelik sikit je. So kita akan buat apa? Bawah ni kita boleh samakan. So jadi apa? So akan jadi 2 cos x 1 minus sin x. Okay, atas ni apa? Okay, kita ada 1 minus sin x squared kan? Ni nak buat apa? Okay, kembangkan. Okay, then I will kembangkan. So jadi 1 minus. So ni kita akan kembangkan, dapat 2 sin x. Lepas tu plus sin squared. Ni if you tak tahu nak kembangkan, then kita tengok balik. Okay, ni kita boleh kembangkan cara laju dengan cara biasa. So yang ni I buat cara laju lah. Okay, kalau you nak tahu ke cara laju, just bagi tahu je. Sebab apa? Ni memang I buat terus sebab kita nak cepat. Okay, so kita nak try satukan cepat ni. Okay, so tambah cos squared x. Gitu. Alright, okay, dah sampai sini. Apa kita nak buat? Okay, so kita nak try apa boleh simplify. Okay, kita ada tengok ni, sin squared plus cos squared. Ingat rule, sin squared plus cos squared equals to apa Ini kan satu. So you kena tengok balik identity tau. So untuk bab ni identity is so important. So kita boleh gantikan ni jadi 1. So sin squared plus cos squared equals to 1. So gantikan jadi 1 terus. Lepas tu buat apa? Ini 1 minus 2 sin x plus 1. 1 plus 1 jadi apa? Jadilah 2. So ini kita boleh ganti jadi
2 terus. Gitu ya, part macam ni. Okay. So apa yang tinggal? Jadi 2 minus 2 sin x. Apa lagi boleh buat? Kan boleh simplify ni, nanti jadi 2 1 minus sin x. Gitu. Okay. So bawah ni still remains the same, which is 2 cos x 1 minus sin x. Then you tengok, apa boleh buat? Ni kan 2, ini pun 2. So buat apa? You pergilah Shing here, Shing dia situ, potong lah basically. So apa yang tinggal? Ni hilang lah. So ni hilang, apa akan jadi? Kat sini. So apa yang tinggal? 1 minus sin x cos x 1 minus sin x. So apa lagi boleh buat? Kita boleh shingkan lagi sini, potong sini, lepas tu potong sini lagi. So apa yang tinggal? Sini potong jadi 1 lah, 1 1. So kita boleh buat apa? Kita boleh tinggalkan jawapan kita jadi 1 over cos x. 1 over cos x, tapi yang kita nak is sec x, secant x tu. So betul kan, ni kan 1 over cos. Ingat 1 over cos sec, ni kan sama dengan sec x, which is equals to your right hand side. Gitulah. So settle lah untuk kita punya trigo. So soalan prover ni jangan risau sangat. You just need to know apa identity dia, and then you need to macam manipulate dia. Itu je konsep dia. You just manipulate it to your own good. Gitulah. Dengar macam pelik kan, tapi gitu je. Just kena manipulate lah gitu. Alright. So itu je. So ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.